nafas pada pagi ini masih lagi mampu menunaikan segala apa yang disuruh oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang olehnya, dan kita pada pagi ini menunaikan salat subuh secara berjemaah, dan Allah Ta'ala mengekalkan kita berada dalam majlis ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmat kepada para tabi'in dan ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat, insya-Allah. Jadi insya-Allah bertemu kembali kita. Ingat lagi tak? Ingat 2 minggu kita jumpa. InsyaAllah kita akan membukakan kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid pada bicara ilmu tauhid. Kitab itu dah ada. Ambil. Sebalik kita ambil. Alang-alang belajar berkitab, insyaAllah cepat pandai. InsyaAllah. Bagi-bagi cukup tak? Kitab juga banyak itu rasa. Bagi sikit seorang satu seorang, tapi yang balik atau balik milik masjid saja, kecuali di sendiri. Jadi kitab ini bicara berkenaan ilmu tauhid. Seperti mana minggu yang lalu kita dah cerita berkenaan bagaimana kedudukan ilmu tauhid dalam ilmu agama. Kedudukan ilmu tauhid adalah yang terutama dalam segala ilmu yang lain. Sebab itulah inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana berdakwah, suatu mana mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara pertama yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu tauhid. Ilmu mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi marilah sama-sama insyaAllah kita akan membukakan kitab ini. Kita baca kulit ke kulit. Kulit ke kulit insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini risalah yang amat kecil yang dinamakan dia dengan Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Faridah maksudnya permata, al-faraid bernilai. Batu kalau kata ilmu faraid, jangan tersalah faham. Ilmu faraid itu penilaian harta pusaka. Batu tiba lain. Itu ilmu nilai harta. Ini tajuk kitab. Al-faraid maknanya bernilai. Siapa nama Faridah tu ada di sini. Ada istilah nama Faridah, ada. Kalau nama Faridah maknanya permata. Jual tu mahal. Bukan jual, permata tu jual mahal. Itu permata. Fi ilmi aqaid, pada ilmu akidah. Satu namanya akidah, jamak aqaid. Pada bicara ilmu tauhid, iaitu ilmu usuluddin atas mazhab Imam Asy'ari. Bila orang tanya kita, apakah pegangan ilmu tauhid kita? Apakah mazhab tauhid kita? Jawapan dia, jangan jawab Imam Syafi'i pula. Salah tu. Imam Syafi'i itu dalam bidang fiqh. Itu mazhab fiqh di Malaysia, Imam Syafi'iyah. Tapi pada mazhab tauhid itu namanya Al-Asy'ariyah. Hari ni kan ada nanti Jumaatnya lah. Setiap kali Jumaat kan khatib akan membacakan, ya Allah peliharakanlah kami dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini cerita dia. Ni pegangan tauhid kita. Cuma kadang-kadang kita pening. Kita doa pada Allah SWT, minta Allah kekalkan kita dalam akidah ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah wal maturidiyah. Tapi
adakah kita tahu apakah akidah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah? Inilah akidahnya. Ni yang dalam ni semua. Belajar habis tahu, baru boleh pelihara. Ni pun nak kena sungguh-sungguh lah. Kita baca ni sungguh-sungguh biar dapat faham dan baru boleh pelihara. Kalau orang dulu-dulu dah settle dah, kita zaman sekarang kadang banyak benda terlepas pandang. Terhimpun padanya beberapa banyak akidah dan beberapa banyak masalah. Himpunan hamba yang sangat harap daripada Allah Ta'ala akan taufik dan hidayah, dan bahawa dimudahkan baginya segala yang payah. Ini namanya doa. Penulis kitab ini setelah menyatakan berkenaan tajuk dan apakah bicara dalam kitab ini, lalu penulis menyatakan berkenaan doa, minta pada Allah taufik dan hidayah, dan moga Allah permudahkan segala apa yang kita belajar. Ahmad ibn Muhammad Zin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Nama penulis kitab ni adalah Ahmad ibn Muhammad Zin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani, juga dikenali sebagai Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Ahmad orang Fatani, Fatani. Dihidup pada zaman Turki Uthmaniyah, dan kitab ini pernah dicetak oleh kerajaan Turki Uthmaniyah. Memang kitab nampak nipis tapi sangat bermanfaat. Khadarallahu ta'ala riyadul raja bibulughil amani wa nafa'u bihadhihi risalati lil muslimin. Amin. Itu doa. Amin, perkenankanlah. Cara baca amin ada 4. Cara baca amin ada 4 cara baca. Yang afdal, yang keempat. Yang pertama ada baca amin. Itu macam Kristian tadi baca kan. Boleh tapi tak bagus. Cara baca kedua, panjangkan a. Amin. Itu juga kurang afdal. Boleh baca. Cara baca ketiga, amin. Itu cara baca ketiga, pun kurang afdal. Cara baca afdal yang keempat. Apa dia? Dipanjangkan 5 harakat pada a, 5 harakat pada mim. Itu kalau jadi imam, kalau kita jadi kat rumah mana-mana lah, kalau kita baca bahasa imam pun kena buat 5 harakat, 5 harakat. Sebab kadang-kadang sedang ada orang dia panjang, mim pendek. Biasa. Ni kita kena belajar nampak. Nak tahu orang itu belajar atau tidak, dia memahami ilmu atau tidak, tengok dia sebut amin pun dah tahu dah. Cara sebut amin, amin. Dah. Nampak? Tu cara sebut amin. Kadang-kadang laju sangat. Bagaimana? Relax dulu. 5 harakat, 5 harakat. Tahu betul. Bukanlah yang lain itu salah. Tak. Cuma nampak ilmu di situ. Orang belajar. Macam inilah nak takbir raya. Takbir raya ni kita nampak mana yang belajar, mana tak belajar. Contoh nanti tengok. Kita tengok dalam TV pun kadang-kadang tak lepas ni. Cara orang belajar macam mana? Orang belajar masa takbir raya, dia tahu bila nak berhenti, bila nak sambung. Apa dia? Dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak? Dia datang raya, belum beraya. Ini contoh. Kan rasa macam raya dah itu kan? Belum. Ini contoh. Ayat ni yang betul. Ada orang dia baca gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak belajar. Mana pula tak belajar Ustaz? Sekali lagi dengar betul-betul ni.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul tak? Mana salahnya Ustaz? Macam betul je. Tak dapat nak ikat mana salah dia. Salah dia nak wakaf tapi tak betul-betul wakaf. Ini ibadat kena jaga tajwid. Segala perkataan dalam ibadat kena jaga tajwid. Allahu Akbar, kalau nak berhenti betul-betul. Kalau nak sambung betul-betul. Kalau nak berhenti, wakaf. Kalau nak sambung, wasal. Tapi ni mana ni? Wasal ke wakaf? Dia berhenti tapi tak tarik nafas. Wakaf, berhenti dan menarik nafas. Ini pun kena hati-hati dalam bacaan Al-Fatihah. Ini pun ramai kan. Nak baca seorang, kadang-kadang baca lima mungkin. Kalau baca seorang, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Dia berhenti tapi tak tarik nafas. Masuk fikir lah pula. Tapi tak apalah, nak bagi contoh. Nak katakan nak beribadat kena ada ilmu yang betul. Jadi lepas ni tengok siapa yang takbir yang takbir raya. Tengok betul. Kalau salah tegur. Nak betul, nak wasal, nak sambung tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, boleh? Yang kalau nak berhenti betul-betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Dah. Nanti kau lagi lepas ni. Belum lagi. Dapat dah? Tulis. Tak susah tapi kena belajar. Tak ada saya tengok dalam TV ni. Macam mana masuk TV ni? Dia tak betul-betul. Akhir zaman ni macam ilmu ni dia dah macam goyang sikit akhir zaman ni. Sebab tu macam mana cara nak kembali balik dengan ilmu yang tepat? Sebab tu saya kata belajar berkitab. Begitu juga tauhid. Itu satu fiqh. Ni tauhid ni. Lagilah kena tepat. InsyaAllah. Itu dia. Jadi itulah cerita bacaan. Ada soalan? Tak puas hati ke apa ke boleh tak? Masalah. Boleh bincang. InsyaAllah. Ada kan? Okey? Okey, sambung. Buka dalam. Laju. Kalau surah lain nanti cerita sini. Kalau majid ke depan saja setahun. Setahun di sini lah. Tapi kat sini kita laju sikit. Tak sampai. Ini kita laju. Kalau pondok memang lama sikit. Tapi saya bolehlah ambil awal tempatnya, insyaAllah. Tapi setakat ni faham lah. Apa yang saya cerita ni faham lah. Tak faham ni tahu. Angkat tangan tinggi-tinggi tak tangan tinggi, tak faham. Okey. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini risalah. Ni ulang balik kat depan. Tapi baca kulit ke kulit. Ini risalah yang amat kecil, yang dinamakan dia dengan Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Permata yang bernilai pada ilmu akidah. Pada bicara ilmu tauhid, ilmu yang mengesakan Allah, iaitu ilmu usuluddin, ilmu asas agama. Sama je nama dia. Ilmu akidah boleh panggil, ilmu tauhid boleh panggil, ilmu usuluddin pun boleh panggil juga. Itu membicarakan ilmu yang sama. Atas mazhab Imam Asy'ari terhimpun padanya beberapa banyak akidah dan beberapa banyak masalah. Mana cerita ni banyak benda nak cerita. Akidah-akidah yang ada dalam Asy'ariyah. Apakah akidah tersebut? Diceritakan dalam kitab ini. Himpunan hamba yang sangat harap daripada Allah Ta'ala akan taufik dan hidayah, dan bahawa dimudahkan baginya, tu bagi orang yang belajar, segala yang payah. Ahmad Ibnu Muhammad Zin bin Mustafa
bin Muhammad Al-Fatani. Khadarallahu ta'ala riyadul raja bibulughil amani wa nafa'u bihadhihi risalati lil muslimin. Amin. 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 Al-Bini. Itu cetakan Al-Bini. Ni saya laju sikit boleh? Saya laju sikit. Baru ada rasa masuk dalam. Kan dia tak masuk-masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jangan masuk dalam lagi. Tengok tepi. Nampak? Ada tepi. Faidatun. Ini satu faedah. Menakal setengah mereka itu yakni ulama. Mereka itu siapa dia? Ulama. Bahawasanya barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali, kemudian dihadiahkan dia kepada ampuninya tubuh, dan berkata, ya hai ahli at-taubah, bahawasa aku di dalam peliharaan kamu, nescaya sentosa ia daripada tiap-tiap berbahaya dan terpelihara ia daripada segala bala. Ini nak lindung dirilah. Ini antara amalan pelindung diri. Kalau kita pergi jalan nak raya ni kan, on the way nak balik kampung, bolehlah baca amal ni. Apa dia? Baca Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Niat Allah Ta'ala lindung kita daripada segala bala dan bahaya. Boleh. On the way tu boleh baca lah, sambil-sambil memandu baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Boleh? Nak balik jauh. Ada sini balik Kelantan ada. Di Kelantan lah. Jauh lah. Saya balik Terengganu. Jauh juga. Dari Kelantan jauh dia. Jadi baca. Dan kalau yang lain ada, kalau belajar ilmu lain tak masalah. Ni antara paling mudah lah saya kata. Boleh je banyak. Nanti akan datang, esok saya akan berikan satu lagi doa, namanya Wirdul Imam Ali Abu Bakar As-Sakran. Betul? Tak tahu. Itu saya baca. Tak ada ni. Belum ni, nanti saya baca esok. Itu dalam kitab Syawarikul Anwar membicarakan berkenaan satu wirid Ali Abu Bakar As-Sakran. Itu antara wirid bagi ulama. Dia juga adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu primary. Itu bukan lindung dia, dia ada pantul sekali. Pantul. Kalau ada orang nak jahat, kena balik. Sebab itu dah doa Allahumma in ahadun aradani bisu' minal jinni wal insi wal wuhush. Apa nanti tutup sebahas kemudian. Tak banyak pula tak habis ni. Itu dah tak masuk-masuk lagi kan? Ini masuk ni. Baik. Aliha intaha, tamat perkataan di atas. Dan daripada Syekh Muhammad Tahir Senabal, bagi menunaikan sebesar-besar hajat, bahawa dibacakan 786. Pernah dengar? 786. Macam dalam lagu Alhamdulillah Syukur. Tupet dah. 786. Apa pula 786 ni? Biasa jumpa kat mana? Kedai mamak. Kedai mamak biasa ada tulis kat atas ke mana-mana, dia sebut 786. Apa dia? Siapa baca? Akan doa bismillah ini, iaitu Allahumma anta laha wa azamta farjaha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Ni baca doa ni. Baca bismillah. Doa bismillah itu 786 kali. Apa ciri 786? 786 ni hasil tambah huruf Bismillahirrahmanirrahim, dapat 786. Itu bismillah lah kira 786 tu bismillah. Tapi hasil tambah. Hasil tambah macam mana? Di setiap huruf hijaiyah dia logo. Dia ada nilai. Alif 1,
Ba, dua, tiga bertiga. Bukan ta, jim. Jim tiga. Lagi tak ingat lah. Itu kena rujuk. Dia ada carta dia lah. Setiap apa huruf hijaiyah dia ada nombor dia. Lalu ditambah-tambah jadilah 786. Ini kalau ceritanya dia macam mengambil keberkatan. Ini namanya tawassul. Tawassul akan keberkatan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh faham ya cerita ni? Itu panjang cerita bab tawassul. Cuma apa tawassul? Tawassul bermakna kita mengambil jalan mendapat berkat ataupun mengambil perantaraan daripada orang-orang alim ataupun amalan-amalan yang baik. Moga dimudahkan oleh Allah segala apa yang kita lakukan. Sebenarnya hakikatnya tu kita minta pada Allah. Tawassul ni hanya jalan tengah saja. Faham tak ni cerita? Wahabi tak suka benda ni. Ada bahas? Ada. Kalau tengok kat TikTok, kalau kat media sosial hari ini, memang biasa lah. Kalau salah jalan tu golongan Wahabi. Wahabi memang ditolak habis. Tawassul wa tabarruk di tanah. Itu bahaya. Jangan ikut lagi itu Wahabi. Okay? Kita ikut Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asyairah wal Nahdlatul. Panjang bahan nanti akan datang. Itu kena buka seminar. Nak bahas tawassul dan tabarruk. Contoh tawassul tabarruk macam kita baca ni ya, baca Yasin malam Jumaat. Lepas tu kita tak air kat depan. Ada tak? Ada buat? Lepas tu kita buka tudung air tu kan? Ada buat lah. Itu untuk apa tu kaedah? Itulah kaedah tawassul. Sebab apa? Orang tanya kenapa kita kena buka tudung betul? Kalau tak buka tak boleh? Boleh juga. Tapi kenapa biasa orang buat? Ini yang AJK biasa buat. Sebab apa? Nak AJK. Kita saja ikut-ikut orang dulu. Rugi lah kalau ikut saja. Kita tahu ilmu dia. Kenapa buka? Kenapa buka ni? Supaya bacaan tu masuk dalam air. Bukan gitu. Memang betul lah ada juga tak buka tu masuk juga. Nak ambil keberkatan. Sebenarnya apabila ada majlis seperti majlis membaca Al-Quran, majlis berselawat, majlis ilmu, sekarang ni cuba tengok atas tu dan atas. Nampak? Tengok. Nampak? Tak nampak? Ada rahmat sedang turun. Rahmat turun daripada langit. Ni rahmat turun daripada langit. Jadi dia beratas. Sebab itu angkat tangan. Kenapa kita angkat tangan saja? Sebab nak ada rahmat tu. Kiblat doa langit. Ulang kiblat doa langit. Kiblat solat Kaabah. Oleh sebab batu angkat tangan. Bukan gini. Ada orang doa dengan tuk pagi-pagi. Doa gitu. Ada buat dia tutup angkat tangan. Sebab itu orang lama ada bahasa sebab mana pulang kubur Nabi angkat tangan macam ni. Ini sini nampak dan berdiam. Nak cerita kiblat doa itu lagi. Bukan sahaja angkat tangan. Itu dia punya kaedah tu. Boleh faham jadi bila kita berdoa, berzikir, buat majlis ilmu, kita buat apa? Majlis lawat, itu turun rahmat. Bila buka kena air. Kenalah ke air tu. Jadi berkat, mengambil keberkatan. Itu namanya tabarruk. Tahu tak? Faham itu cerita dia. Sebelum ni faham tak cerita kenapa buka air? Senyap. Tak faham. Hari ni baru faham Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Itu kaedah. Ini ulama, bukan reka-reka ulama yang tunjukkan. Jadi kita tiru je, tak ada masalah. Ada dalil, ada. Cuma kita tak pandai, tak tahu.
Itu je. Okey. Jadi boleh nak beramal dengan keberkatan Bismillahirrahmanirrahim 786 kali boleh. Nak dapat kalau betul-betul hati tu, nak betul-betul hajat yang besar. Ada budak anak kita nak ambil SPM ke, kita nak beli rumah ke besar ke, boleh amalkan. Ini ada dalam hadis Ustaz. Ini namanya mujarrad tajribah. Ulama lakukan melihat perkara ni berlaku secara konsisten. Sedangkan kajian ulama. Jadi cuba boleh amalkan insya-Allah. Boleh sambung ke Amin? Belum dia. Ini sambung berapa? Dua setengah, 7,5 boleh. Kena balik awal. Balik awal kita tahu agak panas. Saya baca ya, sedap cerita kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tak nak baca banyak. Selalunya memang kat tepi ni pun biasa satu kuliah saya baca. Tapi hari ni lagi juga lah. Kita tak ada masa. Ni pun esok sempat dah kita esok. Tak sebab bidang mana yang sempat kan, supaya dapat belajar. Ni lepas Ramadan ni baca sendiri. Saya belum ada ataupun follow. Kita ada banyak live pertubuhan pencipta ayat. Baca Bismillah 786 kali. Itu untuk mendapatkan sebesar-besar hajat. Boleh insya-Allah. Ni ada live pada orang sini saya jawab. Tak tahu ada tanya boleh tanya insya-Allah. Okey baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aqla'a fis samawati qulubil mu'minin syumusal ma'rifati musyrifatan bi anwaril tauhid wal yakin. Puji itu bagi Allah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukmin akan beberapa matahari pengenalan, padahal cemerlang ia dengan cahaya tauhid dan yakin. Ini muqaddimah. Para ulama meletakkan ini kaedah. Kalau kita nak menyusun bicara macam ni, sebelum kita mulakan sesuatu majlis, sebelum kita mulakan sesuatu pembicaraan, cara ni gini. Yang pertama ni cerita senyap. Mungkin lepas jadi MC ke, kursi majlis ke apa, ni kena belajar dulu. Ini nama prosedur dalam membuka bicara. Yang pertama kena buat dulu. Untuk buka bicara. Kalau kita nak ceramah ataupun kita cakap dengan orang, pertama sekali kena beri salam dulu. Beri salam dulu. Itu yang tadi beritahu saya salam tadi dah. Tadi beri salam. Yang kedua kena buat apa? Baca Bismillah. Ada orang kadang dia baca Bismillah dulu baru beri salam. Kalau Bismillah keadaan apa ni? Kalau kaedah ulama akan beri salam dulu baru Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau kita dengar ada orang bila dia ceramah ataupun berbicara dia kata Bismillah ni baru beri salam, dia tahulah dia tak belajar lagi. Tapi tak apalah. Tapi kita faham. Ini sebab apa sahaja ni? Kok nak pergi pondok ke, jumpa guru ke apa? Ini semua akan ditanya ni. Kalau tengok dia budak ni tak belajar ni. Gitu. Tapi bukan kita nak tunjuk-tunjuk, bukan. Nak tunjuknya ilmu kita praktik. Ilmu ni bukan sesaja dengar, tapi untuk diamalkan. Jadi saya tanya dia, bagi salah baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Alhamdulillah. Lepas tu puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya bagi Allah. Lepas puji, selawat dan salam. Beri selawat dan salam
ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga sahabat. Lepas tu doa. Itu kaedah dia. Kalau jadi MC ni telinga. Lepas tu kalau cantik baru kata ayat. Yang berusaha. Kalau nak ni lah. Okay? Itu cara dia. Mana dia bilang. Jadi kalau faham ni, saya bagi satu, saya tulis ada apa-apa putih ni, kita tulis saya apa-apa putih ni. Okay. Bila kita puji ni macam apa? Puji macam apa? Puji dalam Islam, puji macam empat jenis puji. Yang pertama, puji khatib bagi khatib. Senapa puji Allah kepada Allah akan dirinya, iaitu zat. Puji Allah pada Allah, puji khatib pada khatib. Apa maksudnya? Dalam Al-Quran Allah nyatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Quran ni boleh kalam Allah. Al-Quran ni boleh kalam Allah. Jadi bila kata Al-Quran itu kalam Allah, itu kalam Allah, iaitu kata-kata Allah. Jadi puji Allah kepada dirinya. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Itu hakikat. Okay. Yang kedua, puji Allah kepada makhluk. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala memuji pemuda Al-Kahfi. Dalam Al-Quran Allah memuji akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah puji akan Luqman Al-Hakim, Zulkarnain. Itu Allah puji akan makhluk. Dan Allah puji juga makhluk yang beriman dan bertakwa kepadanya. Jadi cerita ni puji Allah pada makhluk. Okey. Yang ketiga, puji Allah kepada puji Allah. Dah tadi dah tiga dah dua dah. Puji makhluk. Puji makhluk kepada Allah. Apa maksudnya? Kita sebutkan Alhamdulillah. Kita puji Allah. Yang last ni kena hati-hati. Yang ni ramai orang terlepas. Yang keempat, apa ni? Puji makhluk kepada makhluk. Yang ni kena hati-hati ya. Hati-hati macam mana? Apa yang dimasukkan puji makhluk pada makhluk? Apa maksudnya? Contoh, kita puji isteri kita. Pagi tadi dah puji pun. Dah puji pun. Masa bangun, pandang sebelah katil, tengok isteri kita. Atau isteri dalam sedang suami tak. Buka mata, sebut Alhamdulillah, comel awak hari ni. Cakap tak? Tak ada. Ya. Abang cakap? Tak sempat nak cakap? Bangun tak sempat, sama-sama. Tadi paling kurang puji sedapnya makan masakan awak ini. Puji tak puji sebenarnya? Puji. Macam 2-3 orang puji, yang lain buat apa? Kena pujinya. Puji tu kena ada, tapi kena betul juga. Puji tu puji, tapi pada masa sama i'tiqad. Dalam kita kena faham, kita puji makhluk hakikatnya kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu setiap kali kita puji orang, kan, kena ada i'tiqad dalam hati sebenarnya itu makhluk Allah, dan kembalinya puji itu semata-mata kepada Allah. Baru setak puji, baru kata puji dengan ikhlas. Kalau puji saja tak jadi.
Dia tak ikhlas. Apa maksud ikhlas? Itu saya dah cerita lah kan? Saya dah cerita kat sini. Apakah maksud ikhlas? Ada? Tak ada. Muka macam sama lah. Muka kat sini. Kat lain. Ni. Ramai orang salah faham ikhlas ni. Banyak orang salah faham. Orang ingat ikhlas ni apa kata tu? Buat sesuatu tanpa balasan. Tak. Itu biasa definisi orang bagi. Ikhlas ni buat sesuatu tanpa balasan. Saya nak tanya, kita solat ikhlas tak? Kita tak tanya kau apa? Kita solat ikhlas tak? Ikhlas. Tapi nak pahala. Nak pahala tak? Balasannya tak ikhlas lagi ya. Macam mana? Sebab itu kena betul. Salah definisi ikhlas itu apa kata? Buat sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Salah. Itu salah Lepas ni jangan pegang tu. Sebab ada ramai yang salah faham. Hari ni kan kadang-kadang ada orang yang bercinta. Dia kata apa? Saya sayang awak seikhlas hati. Ingat tak dulu? Ada? Abang ada cakap kat isteri tu. Saya mencintai awak seikhlas hati. Ada cakap? Ada bang? Belum kahwin? Belum kahwin nanti. Awak ada awak? Awak tak ada lah. Alhamdulillah. Itu cakap itu. Bang? Ada cakap? Tak cakap. Lupa. Sedih rasa. Sedih setiap dengar tu. Jangan gitu. Tapi kenapa? Orang boleh ingat cinta seikhlas hati macam dia cinta sungguh-sungguh lah. Salah. Sebenarnya cinta seikhlas hati maksudnya cinta semata-mata kerana Allah. Mana definisi Ustaz? Ni kitabnya ada. Kitabnya ada. Ada. Cuba tengok kitabnya. Muka surat 3. Tengok kat luar ni. Nombor 2 tepi atas tadi nombor 2. Nampak? Ada dua atas. Dua kotak. Dan kotak 2 kotak. Qauluhu menunaikan ibadah dengan ikhlas. Artinya mengerjakan diri, membuat ibadah itu menunaikan serta ikhlas niat bagi Allah Ta'ala. Dengan bahawa ini definisi dia, tiada disekutukan pada ibadat itu atau perkara yang kita buat itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Macam lagi dah bahas ni. Cuma nak fahamnya, maksud ikhlas adalah buat sesuatu semata-mata kerana Allah, tiada yang lain. Boleh faham tak? Itu ikhlas nama dia. Kita banyak cakap ikhlas, tak ikhlas. Orang zaman hari ni pergi wayang, orang tangan tak kahwin lagi, saya mencintai awak dengan ikhlas. Dah apa ikhlas ni? Dosa. Kalau ikhlas buat semata-mata kerana Allah, itu ikhlas apa? Itu maksiat. Buat semata-mata kerana nafsu. Faham tak cerita ni? Orang dah salah faham banyak hari ni. Itu suruh belajar. Itu kalau belajar tak jadi gitu lah. Itu sebab tak belajar lah tu. Jadi kenanya, sebab itu ilmu itu cahaya. Bila ada ilmu, belajar ilmu, maka lapang hati kita, bercahaya jiwa kita. Jauh daripada kegelapan zulumat. Jadi sama-sama. Ni boleh ke? Boleh. Paling tahu. Baik, insyaAllah. Tapi kalau rasa ngantuk tak beritahu. Jadi yang belakang ngantuk beritahu. Saya kalau tak puasa, saya cadang kalau ngantuk minum air. Tapi ni jangan. Ini puasa ni. Ngantuk pergi exercise kita kat luar. Nanti masuk baru. Okey. Jadi dapat uji. Tapi kalau dari psikologi, sebab saya orang kaunseling juga, kena banyakkan puji. Banyakkan puji. Kalau nak bahagia dalam keluarga, kena sentiasa memuji di antara satu sama lain. Lepas tu saya beritahu awal, pagi-pagi bangun kena puji. Boleh? Boleh amal tak? Biar tak comel pun cakap dia comel. Faham tak? Faham tak? Tak apa kan? Ustaz tak baik bohong. Bukan bohong, itu namanya puji.
Boleh turun kalau isteri kata kan, isteri kita tanya kita, abang saya cantik tak? Kita tengok macam biasa je, tapi kita kata cantik. Dosa tak tipu kita? Dosa tak tipu? Saya nak tanya, dosa tak? Tak dosa. Dalam kitab Hidayah As-Salikin harus, itu namanya bohong, harus orang bersunat suka sunat dia bilang untuk menjaga hati boleh. Boleh tapi jangan lebih-lebih. Ini buat benda lain yang teruk tak boleh. Ini untuk jaga hati, benda tu tak kata boleh. Masih dimasak kurang garam contohnya, memang tak sedaplah tawar, tapi kita puji juga, sedap makanan awak hari ni. Dalam hati sebenarnya tak sedap, tapi tak apa. Faham tak? Faham tak cerita ni? Boleh? Boleh, harus. Boleh? Jadi tapi cakaplah, nanti awak kalau boleh masuk lebih garam lagi sedap. Tapi dia perempuan dapat detect nampak sangat tak sedap makan, betul tak? Kita faham kan? Jadi jangan sebutlah yang tu. Kalau boleh, sebab itu Rasulullah SAW antara sunnah Nabi, bila makan ni dia letak garam. Tahu kan? Tahu. Dia dalam sunnah Nabi, dalam makan, dia ada satu bekas garam. Dia letak garam saja. Dia bukan masuk dalam masakan tu, dia garam saja. Jadi kalau kata tuan masing apa ke, dia takkan cium makanan apa ni. Faham tak ni? Aku cerita dia. Boleh ada mai? Nak puasa je dah mai. Garam lebih. Garam lebih banyak. Ambil garam asyik. Jadi buat apa? Cuma ni ikut sunnah. Boleh buat apa ni? Sediakan garam sikit. Itu nanti beritahu isteri Tapi nanti kata, selama ni saya masak tak cukup masin ke apa? Kena pulak ni lah. Macam ni, siapa kata? Tak apa. Okey, sama-sama boleh sambung. Puji itu bagi Allah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang mukmin akan beberapa matahari pengenalan, padahal cemerlang ia dengan cahaya tauhid dan yakin. Inilah kita puji Allah yang menjadikan di dalam hati kita adanya tauhid. Itu kena puji Allah. Wassalatu wassalamu ala turjumanil uluhiyyati wa dalili wahdaniyati Sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bibahiril mu'jizati lita'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi, dan rahmah dan sejahtera. Wassalati wassalam, kalau kita sebut terjemah bahasa Melayu selawat dan salam, tapi kat sini letak apa dia? Rahmah dan sejahtera. Sebenarnya selawat dan salam itu maksudnya selamat dan sejahtera. Itu berselawat atas Nabi, kita selawat atas selamat dan sejahtera atas Nabi. Sebenarnya Nabi tak perlu selawat kita, bahkan kita lah perlu berselawat. Sebab Allah dah tentukan kedudukan Nabi itu tinggi di sisi ini. Kita ni yang rendah darjat. Sebab itu dah kena banyak berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah Jumaat ada sebut juga kan, barang siapa yang berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala akan berselawat atasnya 10 kali selawat. Ada tak? Ada, bisa. Apa maksudnya? Adakah Allah selawat atas kita seperti Allah sallallahu alaihi Muhammad? Bukan. Allah selawat atas kita maksudnya Allah beri rahmah atas kita. Allah kan ada juga malaikat berselawat atas kita. Pada dengar apa maksud malaikat berselawat atas kita? Malaikat doakan rahmah dan maghfirah ke atas kita.
Itu masuk malaikat berselawat. Bukan malaikat selawat tu macam kita selawat tak. Mana malaikat mendoakan. Dahsyat. Itu kelebihan selawat. Itu sedang nak buka bab kelebihan selawat, buka kitab Jauharul Mawhum wa Munabbihatul Qulub. Ustaz. Ada. Kita Jauharul Mawhum. Itu bagus. Sedap. Kalau bulan Ramadan banyak cerita tentang Lailatul Qadar. Ini tahu tak? Ini anak-anak Lailatul Qadar sebelum tu. Kan kita menghitungkan 10 malam terakhir kan? Tahu tak di dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain? Ada pula kitab Matla'ul Badrain. Disebutkan ini dalam kitab, kalau ada boleh merujuk pada fasal bab i'tikaf. Pada zaman Rasulullah SAW, sewaktu mana 10 malam terakhir, Nabi tak balik rumah. Nabi akan duduk di masjid i'tikaf 10 hari. Tapi kita tak boleh ada istisyari ni. Tapi boleh kalau bincang boleh. Duduk i'tikaf 10 hari kat masjid. Dan aku habis situ ya. Tapi kena niat i'tikaf. Dan disebutkan dalam bab itu tentang Lailatul Qadar. Ni ulama letak tajribah berdasarkan hadis itu. Dan dilihat. Dan ada satu ulama mengatakan setakat ni dia guna kaedah ni memang dijumpai Lailatul Qadar. Apa kaedah dia? Jika mula puasa hari Ahad atau Rabu, maka malam Lailatul Qadar itu pada sebetul 29. Itu dalam kitab Jauharul Mawhum. Ini ada cerita tak? Ada ustaz cerita tak? Cerita tak? 29. Itu dalam rujuk kitab tu. Jauharul Mawhum. Jauharul Mawhum ada tak? Matla'ul Badrain. 29. Maknanya sempat lagi. Bila? 29 dia. Malam 29. Malam ni. Malam tu berapa? Malam. Esok 29 hari 9. Dia pergi malam. Tidak. Malam ni malam 28. Kopi tak ada. Ni hari ni. Ada 78. 28 ya? 27 tu hari bulan. Malam ni malam 28. Esok malam 29. Sebab esok tu sekarang ni tahun ni anak bulan, kita tengok anak bulan bila? Anak bulan tu Ahad. Bukan tengok hari Sabtu. Itu Ahad. Mana tahun ni 29 je lah kalau puasa. 29 ni puasa. Dan kalau tak nampak anak bulan, raya je. Astagfirullah. Tak boleh gitu. Kalau ikut syarat, kalau tak nampak bulan tak boleh raya lah. Tapi biasanya kat Malaysia ni raya je. Dia guna hisap lah. Tapi kalau ni cerita sini habis sini jugalah. Kalau punduk dia tak raya. Kalau tak nampak lah, kalau betul dia gitu guru dia bawa anak-anak murid tu pergi ada malam bulan, seorang pun tak nampak, dia tak puasa. Ada sebuah Haji Maklim kan? Haji Maklim dia tu kalau tak nampak anak bulan, dia tak puasa, tak raya. Kalau bulan puasa tak nampak, dia tak puasa. Pejabat agama pun nak pergi juga. Hanya ni kenapa tak puasa? Sebab dia kan berguru kan. Dia tak puasa, anak murid tak puasa juga. Raya pun sama. Kalau 29 malam tu tak nampak anak bulan, walaupun bulan ada di ufuk langit sekalipun. Sebab tu dalam kitab Sabilul Muhtadin, bawah 8 darjah tak nampak anak bulan. Dalam kitab Sabilul Muhtadin ada buka kitab Sabilul Muhtadin. Ada juga. Kitab apa buka semua? Semua kitab Al-Quran. Nanti dia buka. Sabilul Muhtadin ada sebut
Antara senang nak tengok anak bulan 8 darjah. 8 darjah ni macam mana faham anda pada 8 darjah di ufuk langit bersamaan dengan 32 minit di langit. 1 darjah bersamaan 4 minit. Tahu tak kaedahnya? Macam ni yang waktu masuk apa lagi? Isyraq. Isyraq kan? Itu berapa lama selepas subuh? Habis subuh, lepas tu kena tunggu minit. Biasa 12. Kalau ikut segalah, dan kita sebut segalah, ada setengah lama letak segalah bersamaan 4 darjah. 1 galah bersamaan 4 darjah. 1 darjah bersamaan 4 minit. Kalau 4 darjah berapa minit? 16 minit. Itu cara tu. Faham tak? Itu kaedah. Kau faham kenapa di 18 minit? Itu kaedah. Jadi macam mana nak faham tengok anak bulan? Anak bulan kalau dia ufuk langit 3, dia anak bulan ni, dia akan lama-lama dia akan turun, dia akan masuk dalam bukan masuk dalam air laut, terbenam lah, terbenam. Jadi waktu tu dah tak nampak anak bulan. Jadi kalau kata anak bulan 6 darjah, memang susah nak nampak. Susah nak nampak. Jadi apa belajar? Mana? Tahu ni? Tak tahu. Kalau orang biasa dah mana dia akan tahu artinya dia tahu berapa darjah anak bulan. Tapi dia memang kata tak tahu. Saya pun kena tengok balik. Kalau bawah 8 darjah memang susah sikit. Tapi kita biasa lah. Nampak tak? Macam itu ingat tak yang gaya keju? Ingat? Gaya keju. Okay. Patutnya tu yang tu 2 darjah tu 3 darjah lebih. 4 darjah lebih. Kalau ikut tu tak nampak. Semua pejabat agama negeri pergi tengok semua tak nampak. Yang nampak tu 2 tempat. Satu dekat Langkawi, satu dekat apa ni? Apa dekat Sabah. Itu pun bukan pejabat agama. Orang ni adalah orang mana tak kenal. Tapi sebenarnya kalau ikutkan kaedah tak boleh gitu. Tapi sebab nak raya kan. Nak raya je lah. Sebab itu saya dengar kata sebab Johor itu dia dah bahas sebenarnya tak bagi raya. Sebab Johor sebenarnya tak bagi raya sebab tak nampak kan. Tapi nak cerita dia kat wilayah dah kata nak selaras raya je dah. Itu cerita dia. Kalau ikut Haji Mahir Allah. Betul. Wali bukan dia tak nampak. Tak kisah siapa yang cakap. Kalau dia tak nampak sendiri, memang dia tak akan lagi. Itu orang. Memang tu kalau pondok macam tu. Kalau dia tak nampak sendiri, dia tak lagi. Tapi ada orang marah kan. Dia kata, dah ikutlah kerajaan. Jadi bukan kaedah gitu. Orang berilmu, dia kena ikut ilmu dia. Apa? Kita marah lah. Ada orang sebut masa kita keluar TikTok ke apa. Dia kata, marah kan kata. Kenapa ada golongan yang tak lagi? Dia tak faham pun. Dalam ilmu dia ada kaedah. Tahu banyak cerita tu anak bulan kemudian. Itu memang antara cerita juga tu. Tapi tak apa kemudian. Nanti tahun depan ada cerita. Okey, sambung. Mana ni? Selawat dan rahmah dan sejahtera atas juru bahasa ketuhanannya dan yang menunjuk ketuhanannya ketuhanan Allah SWT dan yang menunjuk kepada keesaannya Allah Ta'ala penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan dengan segala mukjizat yang mengalahi kerana menguatkan risalahnya dan membenarkan petunjuknya. Satu lagi lah, kalau dah sebut tentang Muhammad, sudah cerita tu. Kalau sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebut kata Muhammad kena betul. Jangan salah. Ramai hari ini salah sebut perkataan. 2 perkataan yang wajib sebut dengan betul, Muhammad dan Allah. Hari ini ada ramai orang berselawat disilap. Apa silapnya? Dia baca mat panjang.
mat dia baca panjang. Contoh, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Betul tak betul? Betul tak? Betul. Betul tak saya baca tadi? Ramai orang baca. Bila baca Muhammad dipanjangkan, dia jadi apa? Ada adik Tumat bukan? Ramai baca hari ni. Ni saya pesan sebab apa? Nanti lepas raya kan orang buat mahabat. Bila buat mahabat kan memang tak ada selawat. Yang kita risau ni hukum dia Ustaz, hukum dia berdosa. Kita selawat patut nak pahala, tapi kita selawat jadi dosa. Jadi boleh rujuk dalam kitab I'anatul Talibin. Cuba buka kitab. Ini cerita dalam kitab. Dalam kitab disebut dua perkataan yang kena jaga betul. Bila disebutkan macam Allah, jangan sebut Allah. Harap siapa sembahyang Allah itu batal solat dia. Disebut Allah, apa nak gitu? Saya baca, tapi ada ubat. Kenapa gitu? Orang macam tu tak nak itu. Mereka sendiri banyak. Ini Muhammad. Dan Ustaz macam mana nak selawat kalau kita tak baca tak sedap lah selawat biasa? Ada. Biasa yang mungkin tu ada. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Ustaz tak sedap, tak daya-daya. Nak daya-daya macam yang tadi. Nak juga? Boleh. Cara dia baca macam ni. Tengok ni. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama tak lagu? Kan sama. Okey tak? Okey. Kenapa nak panjang juga? Ada satu lagi lagu sedang kadang ada lagu taman lagu. So, Muhammad Rasulullah ada lagu. Imam ada lagu. Kan? Mana saya ada satu kumpulan nasyid boleh nyanyi. Muhammad Rasul kenapa budak lagu ramai gitu. Muhammad ni tadi ni kenapa cerita dia ni? Batu nak buat lagu, belajar ilmu. Dia bukan nak sedap lagu je. Lagu kena dengan ilmu. Dosa tau. Faham tak dosa? Macam mana? Ada tak yang satu lagi setahu? Yang baru-baru ni dia buat lagu ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada. Salah juga. Yang betul boleh kan dipanjangkan. Boleh baca dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Kenapa susah sangat itu ni? Nak sedap boleh. 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 Yang penting duduk belajar. Ada soalan? Ada soalan tu tawaki tu kita tahu. Taklah mana dah biasa. Biasa memang tu ada orang marah saya cakap macam ni. Ustaz, kan ramai orang dah buat. Bukan kira orang ramai buat. Ni kira kitab ni, dah belajar belum? Ni kira ramai buat. Ada orang kan, hatta ustaz sekalipun, kadang-kadang terlupa pandang. Yang buat tu ustaz. Ustaz. Tak, dia bukan kira ustaz. Ustaz bukan ulama kitab tu.
Macam saya cakap, dan ada masa saya cakap, selagi mana kalau saya tak urut kitab, perkataan saya itu dalam ilmu. Faham? Di situ tu boleh cari sendiri. Boleh? Dah cukup, dah lebih dah. Astagfirullah. Ujung 3-6 terlebih masih. Tamaan. Janji 3,5 ni terlebih. Tamaan insyaAllah. Jadi itulah sedikit sebanyak ilmu penting. Jadi esok kita sambung sekali. Wa'ala ali. Jadi insyaAllah. Tapi itulah esok tak tahulah sebab habis tak minta. Tapi macam tak habis juga, panjang cerita. Tapi mana yang berhentilah. Nanti ceritalah macam mana nak sambung balik ni. Nanti bincang dengan Imam bincang macam mana nak sambung balik ni. Sayang tak habis kitab ni. Itu pun siapa itu ada nak kitab, kalau berminat nak dapatkan, ada lagi kitab tak usah bawa sikit. Tukar kitab buku saya, Risal Cahaya Tanpa Batasan. Saya salurkan daripada kitab ni lah. Tapi ni Rumi. Jadi Rumi. Rumi boleh dapatkan yang saya bawa asli, insyaAllah. Wallahu a'lam. Ada 30. Ya. Dia dalam buku ni saya ambil dalam beberapa kitab juga. Dalam buku ni memang ada yang mukaddimah sikit, lepas tu ada ambil sikit dia punya. Tapi sebab cara dia saya buat ni lah, dia ada rajah-rajah. Dia bukan cara susun tadi. Saya dah susun cara rajah. Dan saya ada nakalkan juga daripada kitab Aqidatul Najib. Saya ada nakalkan daripada kitab Matla'ul Badai pada bab kelebihan ilmu. Dan saya nakalkan juga dari kitab Aqidatul Penuntut. Dan ada beberapa kitab lagi lah. Jadi mana ini ada lebihan kitab-kitab lain juga. Jadi, tapi saya ada buat rujukan dalam benda ni, insyaAllah. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-gharaib wa husna al-khawatim wa yustasqa al-ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi'adadi kulli ma'dudin lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.